Tujuan laporan polis dibuat hari ini ialah mengenai salah guna kuasa, boleh dikatakan CBT ya, sebab Teresa Kok mengeluarkan bayaran kepada pihak ketiga tanpa kebenaran parti. Bermakna pengurusi tidak tahu, bendahari tidak tahu, dan senarai cek, nombor-nombor cek telah pun disenaraikan. Hampir 117,000 RM230 dikeluarkan pembayarannya tanpa kebenaran ahli-ahli parti DAP, pengurusan yang tertinggi parti DAP Seputih. Jadi hari ini tujuan dibuat laporan polis adalah minta polis siasat bagaimana cek ini dikeluarkan tanpa kebenaran kepimpinan parti. Dan juga kami buat laporan polis ni sebab DAP setiap kali melakukan sebab integriti, ketulusan, keikhlasan, kejujuran. Jadi kami nak DAP terutamanya Lim Kit Siang jawab ketulusan dan integriti parti apa yang berlaku hari ini. Dan saya juga desak Lim Kit Siang ambil tindakan terhadap isu ini. Kalau berani, pecat Teresa Kok di atas kesalahan ini. Jelas dan bukti. RM117,230 dikeluarkan tanpa kebenaran. Tanpa kebenaran. Benar-benar menggunakan kuasa sendiri. Tidak perlu merujuk kepada mana-mana. Biasa parti-parti kalau nak keluarkan ini cek, mesti dalam meeting sudah setuju baru boleh isikan ini cek. Sekarang ini cek ada satu sign yang nama Wong Chu Kiong tidak ada chairman. Dia langsung tetapkan ini semua figure bagi siapa dan bagi mana satu pihak ketiga. Oleh itu sudah tanya banyak kali, Teresa Kok langsung tak mau jawab. Dia sangat suka guna dia punya kuasa, tak jawab. Oleh ini kali saya nak tanya Teresa Kok, kalau lu adalah betul, ada benar, jangan takut. Sila tanggungjawab sikitlah. Bagi tahu semua hari-hari member. Apa takut? Apa nak buat saman sama orang, ukur sama orang? Jangan ini macam. You seorang yang orang hormat punya YB. Jangan jadi yang bohong punya YB. Silakan tunjuk you punya bukti. Bagi tahukan semua member-member hari dan bagi tahu semua itu supporter DAP. Okey. Boleh Cik Anashir tahu ada tak figure-figure lain yang mungkin terlibat? Saya memang ada diberitahu, ada lagi, tetapi kami tengah kumpulkan fakta bukan daripada Teresa Kok, daripada bahagian lain, daripada bahagian DAP lain. Kami telah diberitahu, kami tengah tunggu dokumen yang cukup bukti. Sebab tanpa bukti kami tidak akan bertindak dan kami tidak akan memberi sebarang pernyataan. Kita tidak mahu menjadi macam pihak DAP yang suka melontar tuduhan tanpa bukti. Yang sering mereka macam Lim Kit Siang sering kata kerajaan pemerintah adalah rasuah. Tidak pernah sekali haram dia datang ke SPRM membuktikan mana bukti rasuah. Jadi kita tidak mahu benda ini berlaku. Kita bertindak di atas dengan bukti. Tanpa bukti kita tidak akan bertindak dan tidak akan keluarkan kenyataan. Sebab kalau you tengok dekat sini 15 hari bulan 4 2013 deposit for YB 15,500. Deposit for YB for what? Untuk apa? Tanya YB Teresa Kok lah. Kita mana tahu? Deposit for what? Oh, itu soalan dia. Setakat ini berapa kali dah bukan pertanyaan kepada YB? Banyak kali dah. Dia dalam dia meeting sudah banyak kali. Oleh itu bulan Januari itu masa itu ahli member Danny Lim sudah tanya Teresa Kok. Dia cuma soal dalam surat khabar saja. Kerana sudah banyak tiap-tiap bulan meeting langsung tak ada jawapan dia minta saya tolong soal dalam surat khabar saja. Sudah kena saman 10 bilion dia saman. Sekarang kita lawan dengan Teresa Kok. Kita tak takut.